Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton TVPSS SK Sungai Isap. Kami sedang bersiaran dari Padang SK Sungai Isap. Sempena kejohanan softball bawah 12 tahun MSSD Kuantan 2025. Kejohanan ini telah berlangsung selama 3 hari, bermula 25 hari bulan 2 iaitu hari Selasa sehingga hari ini Khamis 27 hari bulan 2 2025. Sebanyak 16 pasukan telah menyertai kejohanan ini dan hari ini adalah penutup kejohanan di mana kami telah mengetahui pemenangnya. Untuk itu, jom kita temu ramah sedikit pada para pemenang. Jom! Assalamualaikum. Selamat datang ke TVPSS SKSI. Waalaikumsalam. Saya ketua pasukan. Apakah perasaan kamu setelah memenangi pertandingan pada hari ini? Alhamdulillah ada pengalaman pada tahun ini dan saya merajuk saya cakap menjuarai pada softball tahun ini. Alhamdulillah. Apakah strategi pasukan anda? Strategi. Bagaimana katanya? Cuma tak banyak pun. Berdisiplin. Betul. Buat renah. Strategi. Semua fokus pada arahan daripada cikgu. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ke TVPSS SKSI. Selaku ketua pasukan, apakah perasaan jurulatih terhadap kemenangan yang anda dapati hari ini? Perasaan sudah tentulah saya sangat terharu sebab mengenangkan usaha kuat anak-anak tim saya dan juga partner saya, Cikgu Hashim, Cik Syafiq dan juga kawan-kawan, Cikgu Kamal, Cik Imran dan semua cikgu-cikgu yang support dan juga murid-murid SKC. Memang saya sangat terharu dan itulah antara resipi kita berjaya mengekalkan kejuaraan. Apakah strategi dalam permainan ini? Strateginya bermula Cikgu Hashim lah. Cikgu Hashim cari bakat yang memang antara terbaik dan dia supply pada saya bakat tersebut. Saya dapat bakat tu, saya gilap. Dan bila di Padang kita bekerjasama dengan sangat padu untuk memastikan pemain kita pada tahap prestasi yang terbaik. Apakah harapan cikgu atas kemenangan itu tadi? Harapan saya agar seluruh warga sekolah teruskan sokongan. Termasuk Puan Guru Besar, termasuk nolong kanan dan semua warga sekolah teruskan sokongan agar sukan softball ni menjadi identiti kita dan berjaya menjadi identiti warga Sungai Isap. Ya, betul. Terima kasih cikgu selaku ketua jurulatih. Sama-sama. Itu sahaja liputan kami dari TVPSS SK Sungai Isap sempena kejohanan softball MSSD pada tahun ini. Jumpa lagi di kejohanan seterusnya. Kami akan bersiaran lagi dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk tekan butang like dan follow channel TVPSS SK Sungai Isap. Assalamualaikum semua. Bye.